Bunyi motor baru. Saya baru. Tayar baru kan? Tayar lah baru. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay, sebelum ni kita ada restore motor Honda Cup untuk kakak Yasmin untuk hari raya. So Mel pun dia kata nak motor tapi tak boleh sebab dia macam tak sesuai bawa motor lagi. Dia kena naik dengan papa ataupun dengan mama. Jadi kakak ada motor, papa ada motor, mama pun ada motor. Cik pun ada motor. Cik pun sibuk guys, dia nak naik motor raya ni. Dia kata, "Pa, Cik pun naik motor juga." Tapi motor dia ada masalah. Ingat tak korang yang last hari dia main kat belakang, motornya mati sampai sekarang tak repair. Jadi motor Cem rosak. Kalau berjaya di repair, bolehlah Cem bawa motor pergi hari raya. Yeay! Kalau tak boleh repair ataupun tak jadi, tak ada motor. Sedih. Okey, tapi papa nak check. First kita kena betulkan dia punya ni lah. Starter ni dah ke bawah, dah jatuh ke bawah. Masalah baik motor dia ni. Starter dia problem. Nak kena tukar dia punya gigi starter ni. Tengok dekat Shopee pun boleh tahan tak harga dia. Meletup tak kalau nak tukar satu set dalam ni. Tapi masih boleh dipakai lagi. Kita layan je. Okey, jom kita buka dulu. Okey, starternya kita dah buka. Dia punya gigi ni dah habis kan Dah semakin botak. Aduh. Patutlah kita potong dia punya ni. Kita ikat rapat-rapat pun masih tak boleh juga. Sebab dia punya gigi sini yang mustahak sebenarnya. Dia tak ada gigi dah rongak lah. Nak cantik kena tukar benda lah ni. Aduh. Tengok dekat Shopee 100 lebih juga harga dia. Tak apa. Kita cuba grinder lagi. Bagi dia longkang ni besar. Kita ikat sampai rapat-rapat. Sebab dia masih ada gigi sikit-sikit lagi lah. Kita cuba lah. Nak selamatkan duit. Okay, kita cuba grinder benda lah ni. Bagi dia semakin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap jadi lah. Ini baru nak repair punya starter guys. Dia punya enjin tak tahu lagi apa masalah dia. Jari start tak hidup kan. Mungkin minyak habis ke? Minyak banyak. Okay guys, tadi kita berhenti sekejap. Kita pergi ambil spek. Main grinder ni jangan main-main. Kena pakai spek. Kena pula nak raya ni kan. Kerana ketup masuk mata. Tak beraya lah kita. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah starter dah berjaya dipulihkan. So, sekarang ni kita nak menghidupkan dia. Dia macam boleh hidup tapi tak boleh hidup. Kemungkinan tuti kita campur lebih tadi. Plug mati ataupun tak tahulah apa cerita dia. Sekarang ni kita buka je lah guys. Buka carburetor dia, buka apa. Sebab kita nak ukur juga sebenarnya mono belakang ni. Daripada itu hari lagi kita nak buka, nak ukur mono, nak beli. Sebab macam ni. Macam mana nak main macam ni kan. Jom kita girakan bahagian belakang. Lepas tu kita buka plug. Mengah guys start. Dah tua ni. Okay jom. So first mestilah kita buka dia punya tabung pipe ni. Kita buka tabung pipe. Lepas tu kita buka bahagian belakang. Lepas tu kita buka tangki. InsyaAllah lepas raya kalau ada mood kita bukan kata restore lah. Kita cantikkan motor ni. Kita buka. Mana yang karat-karat tu kita gosok. Macam exhaust tu kan. Exhaust pipe tu. Ni. Kita gosok balik kita spray. Bagi cantik. Yang karat-karat macam tabung ni. Yang karat-karat ni. Kita auto sol ke macam mana. Kita buat tengok lah. Kita nak tengok cantik motor ni. InsyaAllah korang kena support guys video-video Gaban supaya kita lebih semangat untuk membuat konten yang lebih menarik. InsyaAllah. So apa lagi nak dia buka je ni. Macam boy ni, dia sebenarnya nak main motor tapi dia malas. Kalau ada kawan kan, baru dia rajin. Macam Kasha ke kan. Kawan yang ada motor jugalah. Alright. Betul ke buka ni? Dah lama tak buka, lupa dah. Kita buka tu betul lah tu. So kalau boleh skru ni kita taruh balik kat sini supaya kita tak pening nak cari skru mana kan. Taruh balik kat sini. Sebab Gaban dia jenis pelupa guys. Babak skrunya dia pelupa. Nanti buka lain pasang lain skru dia kan. Cam, Jana buat apa tu? Kat mana? Cam buat lagi mancing guys. Jana kat mana? Dengan siapa? Kau jangan pergi sungai, pergi mana-mana seorang. Lagi mancing lah. Teman lah bapak buat motor Cem ni. Kuat sikit. Jamboy ni boleh bawa baldi lah guys. Dia pergi nak cari ikan. Macam-macam. Apa benda lah. Tangki ni kalau dah buka, senang buat kerja guys. So plug dia pun sebenarnya kita tak pernah tukar pun daripada beli motor ni. Tak pernah tukar plug. Kita perasa
Plug problem juga ni. Mana ke sepanan plug? Sekejap guys, cari sepanan plug jap. Okay, sepanan plug tak ada. Tapi tak apa. Plug ni pun terjojol je. Kita pakai sepanan adjuster ni je. Boleh juga. Janji plug terbuka. Oh, plug ni pun lama. BP7HS. Ini sama dengan SS je ni. Nanti kita cari plug. BP7HS. Sama dengan SS lah. Apa masalah motor ni tak boleh hidup lah. Kalau gaban, motor tak boleh hidup, nak servis karburetor je. Kemungkinan dia punya ni pun satu hal juga ni. Dia punya apa? Kepala pelak. Lain macam sikit kepala pelak tu guys. Pressure kuat lagi. Kita try tengok api dia. Pakai sepanjang hidup hidup je. Mungkin kepala pelak longgar tadi. Pelik hidup pula. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik lah. Mungkin dia punya pelak problem guys. Api, mungkin api. Okay, nampak gayanya pelak dia macam dah short. Sebab dia punya api kalau kita start tu dia bersepah-sepah tau. Biasanya kalau macam tu short lah. Ni ada pelak Razak. Kita try tengok api dia je. Nak tengok api dia bersepah ke tak. Kalau pelak Razak ni dia panjang sikit guys, tak boleh pakai. Nampak okey sikit kalau pakai pelak Razak ni. Sebab ni pelak baru Alah payahnya lah. Dah hanam guys. Cem, asal tu? Jatuh. Cem jatuh? Allah, Cem boy jatuh guys. Sini tengok. Ya Allah. Sikit je kan? Pergi jumpa mama. Tengok taruh ubat. Okay. Macam mana dia jatuh? Tadi tu apa? Tadi tu ada batu. Tak nampak. Batu tiba-tiba dia terlanggar. Jatuh. Hati-hatilah je nak raya ni. Pergi jumpa mama. Taruh ubat. Cem boy jatuh bersikal guys. So guys, motor ni tak dapat nak dihidupkan lagi. Kemungkinan pelak dia dakong. Kalau pelak tu kita pergi kedai, kita beli pelak baru. Kalau dia tak hidup juga, baru kita servis karburetor dia. Mungkin karburetor sumbat minyak kotor ke apa. Wallahualam. Jom pergi kedai beli pelak sekejap. Okay, Alhamdulillah kita baru balik beli pelak motor. So kita tukar pelak dulu guys. Lepas tu baru kita servis karburetor kalau dia tak hidup lagi. Kalau tak hidup juga, baru kita terbengkel lah. Tapi kalau api ada, kemungkinan minyak lah. Maksudnya karburetor lah sumbat ke apa kan. Tapi tak apa, kita tukar pelak dulu. Sebab pelak tak pernah tukar semenjak beli. Kita tukar pelak dulu. Harap-harap tukar pelak elok terus lah. Tak banyak kerja. Sebab Gaban banyak kerja lagi ni. Gaban nak basuh 2 biji kereta ni. Nak polish. Kan itu hari Gaban ada cakap Gaban ada beli polish terpengaruh dengan iklan kat TikTok. Konon-konon kita nak buka lah. Nak polish Honda Cup tu. Kali kita lap basuh-basuh. Tak payah polish pun dah cantik motornya. Untuk Honda Cup kakak Yasmin. Jadi kita buka polish tu nanti. Kita try kat kereta. Sebab nak raya ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cem! Buat apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak gayanya. Buka pelak pun tak berjaya. Okey, kita buka karburetor lah. Karburetornya rasanya tak susah pun nak buka. Karburetor sumbat lah. Biasa macam itulah kan. Sebab kita beli minyak tong kan. Kemungkinan lah minyak kotor sumbat. Ada lagi kan dia main kat lumpur-lumpur. Oh, kena buka belakang guys. Satu hari kita buka belakang rasanya. Kena buka dia punya. Alah! Dia punya air filter ni. Bukan air filter lah. Air filter box Kita pernah beli dekat Shopee. Pernah tukar. Reput juga guys. Mudah reput lah air filter dia ni. Tengok. Dah reput dah. Padahal kita rasanya tak sampai setahun kita beli ni. Satu hari kita beli pun sebab dah reput. Ini dah reput lagi. Setiap kali reput nak beli, makan modal. Benda ni penting Sebab tanah kat sini, karburetor kat sini. Kalau tak ada air filter ni, masuk pasir, masuk tanah lagi teruk. Dah lah buka je kat sini. Kalau dah reput, macam mana nak pasang reput lah guys. Tengah hangar dah. Aduh, iyalah guys. Mungkin karburetor kotor ni. Sebab dalam dia habis berminyak-minyak ni. Biasa kalau tak hidup ni, susah nak hidup karburetor je lah.
Itu je lah pun. Dia punya sistem pembakaran minyak apa semua. Sekejap lagi kita pergi bengkel, kita tembak segala-gala lubang angin kat karburetor ni, lepas tu kita pasang balik. Sebab kompresor gaban rosak. Nak beli kompresor baru, makan modal. Tapi nampak gaya kena beli jugalah. Sebab banyak keperluan kita nak menggunakan kompresor kan. Okay, sekarang ni kita nak servis karburetor. Karburetornya sumbat. Cuci-cuci. Harap-harap karburetor lah. Macam harap-harap karburetor problem macam sumbat-sumbat sikit. Kalau karburetor elok, wah, baru boleh racing balik. Macam boy tak sabar guys, nak raya pakai motor sendiri. Tapi Cem tak boleh jauh-jauh Cem. Takkan Cem nak pergi jalan-jalan ke bandar apa semua, nak boleh. Mana boleh? Kena langgar nanti. Kau suka-suka kau je. Kampung-kampung ni boleh lah rumah-rumah kawan. Nak pergi bandar apa semua tak boleh kan guys. Bahaya kan. Okay. Karburetor dah dibuka, dah diservis tapi belum tembak angin. Tembak angin dia penting guys. Lubang-lubang minjet pilot jet itu penting. Sebab lubang tu halus kan, kecil lubangnya kan. Kalau masuk sebutir pasir dah sumbat. Macam bak kerusi tu. Macam inilah kerjanya guys. Dah tua-tua, melayan anak, masih pegang karburetor. Tapi dulu masa Gaban punya zaman, Gaban dulu plumber tau. Kita dulu mekanik, kita Mak Saleh. Kerja kita plumber je. Mak Saleh yang nguruskan kita punya motor. Okay, karburetor dah buka. Kita cek dia punya minjet dengan pilot jet dia ni. Biasa sumbat ni. Okay, minjet cantik. Minjet cantik. Minjet cantik. Apa lagi pilot jet? Pilot jet ni mungkin kalau pilot jet sumbat, dia semput je, bukan tak hidup. Tapi mungkin jugalah. Ada lubang. Ada lubang guys. Tapi tak apalah. Alang-alang dah buka tu. Kita pergi bengkel jap, tembak angin. Lepas tu pasang balik. Kita try start. Kalau tak hidup juga, kemungkinan api lah. CDI dia ke kan. Itu je lah motor yang membuatkan dia hidup tak hidup. Api, minyak. Kalau bukan minyak, api. Macam tu lah. Pusing-pusing dua tu penting. Okay. Kita bengkel jap. Jom. Okay. Alhamdulillah, kita baru saja balik bengkel. Kita tembak segala lubang-lubang yang ada dekat karburetor ni. Harap-harap dia tak ada masalah lepas ni. Start terus. Pom, 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 pom. Cemboy kata dia nak beraya dekat Sungai Buaya ni. Dia naik motor. Papa layankan je. Sebenarnya Papa tak bagi pun. Tapi setakat pergi sini jiran-jiran, okey lah kan. Nak bagi dia seronok je guys. Kalau kita cakap tak boleh nanti, dia merajuk. Sebab kakak ada motor. Mel pun kita tak bagi motor. Mel boleh bawa motor. Dia dah biasa jugalah bawa motor tapi kena ada Papa lah. Tapi tak pernah lepaskan dia seorang lah. Yasmin dah pernah lah lepaskan ke sana ke sini kan. InsyaAllah lah. Cem memang Papa tak bagilah sebenarnya. Tapi nak layankan dia punya kehendak tu, kita cakap boleh. Ilahkan je lah. Kan kecewa pula kalau kita kata tak boleh kan. InsyaAllah, jom kita pasang. Plug dah baru, separator dah servis. Kalau dia ada masalah juga, maksudnya CDI lah. CDI ke bahagian-bahagian coil plug dia apa ke kan. Mengikut pengalaman hidup Gaban yang tak seberapa ni lah. Dulu masa Gaban punya zaman berlumba, kita ada mekanik. Mekanik kita Mak Saleh, orang Jerman. Kita lepak komplain je motor tak sedap ke, masalah itu masalah ini kan. Masa tu best lah. Tapi ruginya kita tak pandai buat motor sangat. Sebab segala masalah kita bagi tahu komen buat. Jadi kita tak buat sendiri. Jadi kita tak ada pengalaman lah repair motor. Rugi juga kalau tak pandai repair sendiri ni. Kalau tidak ada jugalah pengalaman repair motor kan. Okey, jom. Kita pasang, lepas tu kita try start. Kalau hidup baru kita pasang dia punya cover set apa semua. Sekejap lagi jangan lupa ukur dia punya mono sebab kita nak beli baru dekat Shopee. Mono yang elok lah. Yang ni tak elok lah mono ni. Kau tengok Kau tengok mono dia. Tengok sini. Kesian guys. Macam boy. Kalau mono cantik, mungkin sedap sikit lah. Dia pun sedap lah bawa kan. Bismillah. Okay. Masuk minyak. Try start. Harap-harap tak ada masalah. Harap-harap dia hidup guys. Kalau hidup senang sikit hidup kita. Oh, dia punya hose ni pun nak tukar guys. Sebab dia dah keras. Hose pipe ni keras. Okay. Minyak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita saksikan. Hai, karburetor dah servis. Sekejap, tunggu minyak masuk. Tunggu minyak masuk dalam karburetor. Ke ada wayar-wayar dia yang short. Okay. Tarik cok. Okay guys, sekarang ni dia ada masalah lain. Bukan masalah minyak, bukan masalah api. Masalah apa tak tahu. Hai guys.
Ini masalah apa ni guys? Plug dah baru. Okey, api cantik. Api cantik. Kalau api cantik, minyak dah sebis karburator. Apa lagi? Sampai tahap tu je lah berarti. Lebih-lebih daripada tu, kena hantar bengkel. Kita tak mampu buat lebih. Tak hidup Pasal tak hidup. Okay guys, khabar rasa khabar surrender lah. Kalau macam ni punya hal, kita kalah. Tak tahu nak buat apa dah. Okay lah guys, nanti kita sambung lagi lah. Pening. Okay guys, kita dah penat dah. Betul lumus kita nak menghidupkan motor ni. Macam-macam yang kita dah buat. Servis karburator, tukar plug, tukar kepala plug dan sebagainya. Tapi tak berjaya juga dah dihidupkan. Tak tahulah kenapa. Memang tak nak hidup. Nantilah kita hantar dekat orang yang pakar lah. So sekarang kita nak buka mono belakang dia. Supaya kita dapat ukur nak beli yang lain. Nanti motor ni dah elok. Mono ni pun dah sampai. Macam itulah. Jom kita buka mono dulu. Daripada kita paksa-paksa dia. Sampai nak buka dah ni. Tak hidup-hidup lagi. Apa masalah dia tak tahulah. Bukan main degil dia. Bukan main ketat ni. Sakit Dia libas sakit. So kita main buka je. Udahnya bersila motor ni. Bersila motor ni guys. Terduduk motor ni. Terduduk motornya. Yap. Keluarlah mono. Aduh. Okay, kita dah berjaya mengeluarkan mono dia. Macam mana nak buat motor ni? Sekejap. Kita ada mono. Kita ada Isobo Honda Cup tu. Kita try sarung. Kumbang je lah. Kita ambil Isobo Honda Cup. Okay. Panjang ni. Isobo Honda Cup ni panjang. Sementara tak boleh. Tak boleh. Ya. Kita duduk motornya macam mana kita buat ni. Kita nak ambil ukuran dia je kan. Kita ukur, lepas tu kita pasang lah balik lah. Penyudah motornya, terbengkalai macam ni. Kita duduk motornya macam ni. Pasal dia hidup kan, geram tu. Memang tak nak hidup memang degil. Degil lah motor ni. So kita ambil ukuran mono dia, lepas tu kita pasang balik, lepas tu kita simpan lah. Sebab dah nak masuk waktu berbuka guys. Jom kita ukur ambil ukuran kat dalam. Okay, sekarang ni mono ni dia punya tinggi lebih kurang dalam 10 inci. 10 ke 11 inci macam tu lah. Kita ambil 11 inci lah. Dekat satu kaki jugalah. Nanti kita type dekat Shopee tengok yang 10-11 inci tu kita beli. Harga boleh tahan kat guys. Tak silap kaban lebih kurang dalam 100 ke 200 macam tu lah. Buat tengok dia punya ketinggian daripada US ke daripada Jepun ke macam tu kan. Okay, sekarang ni waktu berbuka dah dekat. Kita kemas-kemas lepas tu kita tinggal je lah. Sekejap. Macam mana kita tinggal kan? Kalau mono ni tak pasang. Jenuh juga nak pasang Tak boleh guys. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena taruh stand tengah dulu. Tapi waktu maghrib dah dekat lah. Kita kemas lah dulu. Kita kemas dulu. Azan sekejap lagi. Selesai pak. Entahlah ini nak pasang balik. Dah berjaya tak tidak ni. Biasanya kalau gaban buka lain pasang lain. Ronggok dari sini guys. Jangan hari Jumaat ni raya dah. Memang kelang kabut. Maaf sepah. Orang sibuk nak buat persiapan raya. Awak sibuk main motor. Awak sibuk buat motor, buat itu, buat ini. Kita nak basuh kereta berbiji belakang ni. Lepas tu kita nak polish. Ya tu. Okay guys, siang tadi kita bertunggu lumus untuk menyiapkan motor Cemboy. Tapi tak berjaya. Kita kena jumpa pomen juga. Tapi tak apa. Motor Cemboy tu kita lupakan. Sekarang kita nak tengok motor RXZ kita. Yang dah lama tak tengok. Dalam bengkel baru lepas buat blok. Blok baru daripada ESR. So sekarang ni motor ni tengah servis Tukar tayar depan belakang. Kita lagi berempit ni. Pomen kita tengah pening. Dia kata tangki dia leaking. Macam tu korang. Tayar baru. Blok baru. Apa lagi? Apa yang baru? Tak ada, itu je baru. Setting pun baru. InsyaAllah kita nak merempit malam raya ni. Tak ada lah rempit sangat. Dia tu ni exhaust pun standard. Cuma rim je lah yang boleh digagahan. Soal agak-agak dia punya kebobokan dia tu dah settle Settle.
Jalan ringan, itu yang kita nak. Sebelum ni motor ni, jalan orang kata tak sedap lah. Sebab blok tu setting pipe. Kita dah tua ni, kita tak nak pipe-pipe. Kita nak standard je. Sedap jalan, selesa jalan dan tak ada ragu-ragu. Tak ada rosak berjalan ke apa ke kan. Masalah plug mati ke, bobos ke apa ke. So kita beli blok baru, masuk blok baru terus. Itu standard. Nanti kita pasang dia punya ni. Wiser helmet, wiser fairing. Kan malam kan? Lampu dia agak malap sikit kan Oh, bunyi dia Sip. Bunyi motor baru Tayar baru kan? Tayar lah baru. Okay guys, sekarang ni Gaban berada di rumah. Kita baru saja ambil motor ni dekat rumah kawan Gaban. Kita ada tukar beberapa part seperti blok, tukar tayar, kita ada servis karburetor, kita adalah buat macam-macam lagi motor ni. So sebelum kita meronda-ronda, bawa ke sana bawa ke sini, Gaban nak basuh motor ni dulu sebab motor ni dah lama sangat terperap dekat rumah kawan Gaban tu. Apa yang kita nak basuh mula-mula adalah tayar. Sebab tayar ni tayar baru, minyak-minyak guys. Kita takut nanti tergulik pula kan. InsyaAllah besok kita nak sambung lagi Cemboy punya motor tu sebab kita nak bagi hidup. Sebab Cem kata dia nak bawa motor tu di pagi raya ataupun dia nak pergi beraya kat rumah kawan-kawan dia naik motor. Kita layankan je. Kalau dia betul nak bawa motor tu pergi kawan dia, terpaksalah papa follow dia kan. Tak adalah kita lepas macam tu je. Nak bawa motor sorang-sorang macam dah besar pula tak. Kita tak adalah nak membabi buta lepaskan anak macam tu kan. Kita kena follow, pastikan dia punya keselamatan. Bawa motor tu terjamin tak jadi apa-apa. Kalau kita biar macam tu je, memang bahaya lah. So insyaAllah kita basuh motor ni bersih-bersih. Lepas tu kita pasang dia punya wiser fairing. Lepas tu kita cari skru pedal. Skru pedal tak ada guys, tercabut skrunya. Motor ni lama gila dekat rumah kawan Gaban tu. Sebab masalah blok. Kita nak cari blok baru. Dekat Shopee tu bukan main susah nak dapat blok ESR. Alhamdulillah, nak dia kata rezeki. Hari tu kita tengok dekat Shopee, tiba ada satu. Itu pun saiz pita kecil. Kita beduk je lah. Janji ada blok baru. Sebab motor ni blok dia dah teruk sangat. Kita terpaksa tukar blok baru. Kita pun belilah. Ukur je lah. Kalau tak, macam mana nak bawa kan. Tapi tak suka motor bobok-bobok. Dia dah korek-korek kan. Korek ini kan. Nak jalan tak sedap. Nak kena laju. Pakai pipe. Nak kena rembat. Timing. Tengok, cabut. Abang suka bawa motor tenang. Dia buat relax kan. Lagi-lagi kita bawa berdua. Dengan mama apa semua kan. Tak kalah nak laju-laju. Kita nak relax. Kita basuh cincai-cincai dulu. InsyaAllah besok pagi kita sambung lagi basuh. Basuh yang proper punya. Malam ni kita nak hilangkan abuk-abuk je. Sebab motor ni lama sangat. Korang pun tak pernah nampak kot motor ni dah kan. Sebab motor ni dekat rumah member. Kita tak bawa. Jadi kita pun tak apalah, tinggal je lah lama. Sebab kat rumah ni pun dah banyak sangat motor. Jadi nak jalan sana jalan sini pun susah. Gaban banyak motor tapi semua motor buruk-buruk je lah. Tak adalah hebat-hebat motornya. Motor biasa-biasa je. Minat-minat kan. InsyaAllah lepas ni kita banyakkan ride dengan mama. Kalau mama nak lah. Kalau mama tak nak, kita ride dengan kawan-kawan lah. Kalau boleh dengan mama lah. Bukan apa. Kalau dengan mama tu, mama pun rasa lah seronok sikit kan. Dapat berjalan-jalan. Masa dengan kawan. Selesai kita punya cucian motor. Baru saja lepas keluar dari bengkel. Ini cucian baru yang pertama. InsyaAllah besok siang kita basuh lagi. Sebab apa? Sebab malam ni kita tak senang hati lah. Kalau tengok motor dalam keadaan berabuk-rabuk. Berminyak-minyak kan. So insyaAllah besok kita basuh secara detail. Lepas tu kita polish body dia. Bagi dia nampak naik sikit lah kan. Sebab sekarang ni nampak kasam je kan. Sekejap kita pasang dia punya wiser fairing. Dengan pedal getah ni. Mana cari ni? Cici. Mungkin skru longgar ke. Titik sikit guys kan. Daripada tadi berabuk je. Tayar baru. Okay, malam ni tak payah polish lah. Tayar pun masih nampak macam berminyak-minyak Kalau kita polish sekarang tertonggil pula. Janji bersih. Okay. Exhaust pun dah berkarat lah. Dia punya manifold berkarat. Okay, kita pasang dia punya wiser fairing. Lepas tu kita try panaskan enjin dia. Okay, jom start. Dengar bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam motor baru guys. Motor baru tukar blok. Okey, alhamdulillah motor dah siap, dibasuh dan dilap. So dia punya visor dah pasang untuk sementara. Nanti kita cek balik besok, mana yang tak kena kita buat balik. Jom kita panaskan enjin, kita try running motor ni. Blok baru. Bismillahirrahmanirrahim.
Meli kot, Meli. Oh, dia punya ting guys. Macam motor baru keluar kedai. Let's go. Oh, lampu dia tak terang lah. Gelap guys lampu tak terang. Kita kena beli mentol lain ni. Kena beli mentol LED. Okey, alhamdulillah guys, motor ni dalam keadaan baik. Jalan pun sedap. Tak ada bobok-bobok sangat. Kira okey lah ni kan. Sedap-sedap jalan lah. So alhamdulillah. Rezek kapan dah comeback. InsyaAllah nanti kita buat konten ride dengan Mama. Pergi makan dekat mana-mana, sarapan pagi, makan tengah hari ataupun makan malam, tengok keadaan semasa. Okey. Jadi kapan tamatkan dulu untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Selamat bersahur. Selamat berpuasa, selamat berbuka dan selamat hari raya. Bye.